Saya terbaca dalam satu posting tentang emas, dia kata gold ni tidur lama. Kadang-kadang bertahun tak bagi pulangan. Dan sebenarnya saya setuju. Tapi kena faham satu benda, emas ni bukan macam pelaburan yang kita masuk sebab nak return setiap hari. Emas ni lebih kepada simpanan jangka masa panjang untuk kita simpan nilai. Sebab tu orang yang bermula dengan emas, kalau mindsetnya trader, beli hari ni esok nak jual, memang akan kecewa. Yes, asasnya betul. Beli harga rendah, jual harga tinggi. Tapi dalam simpanan emas, kita bukan menang sebab pandai jaga timing. Kita menang sebab konsisten tambah gram emas. Dan kita bukan jenis setiap hari buka graf, tengok harga turun naik. Sebab tujuan kita simpan emas, bukan nak jadi trader. Kita nak simpan tenang macam orang lama dulu. Orang-orang dulu bila nak simpan duit, dia akan tukar kepada aset fizikal. Kalau buka emas, dia beli tanah. Tapi sekarang ni nak beli tanah ke, nak beli rumah, bukan semua orang mampu boleh beli terus. Jadi aset fizikal yang paling mudah untuk orang biasa adakan adalah emas. Sebab orang biasa tak mampu nak beli besar sekaligus, jadi kita simpanlah sikit-sikit. 100, 200, sebulan pun boleh. Bila kita buat macam tu, harga turun naik ni, dia akan jadi kurang menakutkan sebab kita beli sedikit-sedikit, bukan sekaligus. Kita kumpul dulu gram emas banyak-banyak, bila dah cukup bajet, barulah kita tukarkan kepada emas tu, kepada tanah, kepada rumah, menjadikan aset yang lebih besar. Dan satu lagi lebih penting, jangan simpan 100% duit kita dalam bentuk emas. Dan juga jangan simpan duit kita 100% dalam bentuk cash. Kita kena ada portion. Cash untuk simpanan jangka masa pendek dan emas untuk simpanan jangka masa panjang. Bila dua-dua ni bergerak sekali, jadi keuangan kita lebih balance. Bagi yang nak mulakan tabungan emas, boleh rujuk pin video atau isi borang sign up untuk saya bantu sebaiknya.